Nombor 3, hitungkan jumlah. Direct dah. Tadi markah 2. Iaitu nak tengok awak susun nilai tempat tu betul atau tidak. Okey. So 2, 9, 3, 6, 7 campur 7, 7, 7. Okey. Cikgu pun buat satu lagi untuk nak tunjukkan perbezaannya. Baik. Katakan awak dari belakang. 7 tambah 7, 14, 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 7, 14, 1. 1 tambah 3, jangan. Awak nampak 7 tambah 3 lagi senang. 10 tambah 1, 11. Tambah sini 1. 9 tambah 1, 10. Tambah sini 1. 2 tambah 1, 3. Selesai. Okey, bagi yang buat dari kiri pula. 2, 9. 7 tambah 3, 10. 7 tambah 6, 13. 7 tambah 4, 7 tambah 7, 14. So 4, 4, 1. Awak dah nampak nombor 21 tambah 1 iaitu 30. So sama juga jawapannya. Okey. Alright. Itu saja. Alhamdulillah.